Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Alamin bin Muhammad Fadil, nomor metrik 080099, akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Di Penghujung Zaman, Bagaimana Kiamat Bermula. Yang pertama, pengenalan. Kiamat sebagai perkara gaib yang wajib diimani, termasuk dalam rukun iman yang keenam, menandakan berakhirnya dunia dan permulaan akhirat. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama penjelasan bagi hari kiamat. Dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Seterusnya, metodologi kajian. Pendekatan kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif bagi memahami konsep kiamat secara mendalam berdasarkan sumber-sumber Islam yang muktabar. Kaedah kajian. Kajian kepustakaan, library research digunakan sebagai kaedah utama dalam mengumpul dan menganalisis maklumat. Sumber rujukan utama ialah Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis sahih daripada riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, kitab tafsir muktabar dan penulisan ulama Islam. Secara analisis, kandungan dianalisis secara deskriptif bagi menjelaskan konsep kiamat, tanda-tandanya dan hikmah beriman kepadanya menurut perspektif Islam. Maksud kiamat. Perkataan Al-Qiyamah berasal daripada bahasa Arab, bermaksud kebangkitan. Ia merangkumi 4 makna utama: kebangkitan semula manusia, hisab dan pembalasan, kehancuran seluruh alam semesta, serta permulaan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ibnu Katsir menyatakan kiamat merupakan permulaan kehidupan akhirat dan masa pembalasan bagi setiap manusia berdasarkan amalan mereka di dunia. Al-Qurtubi menyatakan keimanan terhadap hari kiamat adalah asas akidah Islam yang wajib dipegang oleh setiap Muslim, kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang keenam. Tanpa keimanan ini, akidah seorang Muslim dianggap tidak sempurna dan terbatal. Antara tanda-tanda kecil kiamat termasuklah banyak fitnah dan peperangan, amanah diabaikan, berkurangnya ilmu agama, maksiat terbuka dan berlumba membina bangunan tinggi. Tanda-tanda besar hari kiamat. Pertama, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbit matahari dari barat, dan yang terakhir keluarnya Dukhan dan Dabbatul Ard. Bagaimana kiamat bermula? Tiupan pertama, Nafkat al-Sa'q oleh malaikat Israfil menandakan bermulanya kiamat. Apabila sangkakala ditiup buat pertama kali, semua makhluk yang ada di langit dan bumi akan mati serta-merta. Alam semesta mula mengalami kehancuran total yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Gambaran Al-Quran tentang kehancuran alam. Gunung ganang hancur menjadi debu berterbangan. Bumi bergoncang dengan dahsyat. Lautan melimpah dan meluap. Langit terbelah dan runtuh. Bintang-bintang gugur berselerak dan matahari digulung padam. Inilah hari yang tiada siapa dapat lari daripadanya. Kebangkitan semula. Tiupan kedua, Nafkat al-Ba'ath. Setelah ditiupkan pertama, membinasakan seluruh makhluk, malaikat Israfil meniup sangkakala buat kali yang kedua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semua manusia dibangkitkan semula dari kubur
mereka dalam keadaan terlanjang dan kebingungan. Mereka kemudiannya dihimpunkan di padang mahsyar, satu padang yang luas tanpa tempat berlindung, untuk menunggu proses hisab, iaitu perhitungan amal. Hisab dan pembalasan. Setiap insan akan disoal satu persatu tentang amalan mereka di dunia. Tiada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab amalan diberikan ke tangan kanan bagi yang beriman, ke tangan kiri bagi yang ingkar. Orang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat abadi. Orang yang ingkar pula dan berdosa dihumban ke neraka sebagai pembalasan setimpal. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, dan kami akan memasang timbangan keadilan pada hari kiamat. Antara hikmah-hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, menguatkan akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, menambah ketakwaan dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, mendorong diri untuk melakukan amal soleh. Yang keempat, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, mengingatkan bahawa dunia ini hanya bersifat sementara. Kesimpulan, kiamat adalah peristiwa yang pasti, yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Ia didahului oleh tanda-tanda kecil dan besar, dan bermula dengan tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Setiap makhluk akan binasa, alam semesta hancur, dan kehidupan akhirat pun bermula. Umat Islam perlu bersedia dengan memperberat iman dan memperbanyak amal soleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Zalzalah, maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah akan melihat balasannya. Terima kasih. Semoga kita semua bersedia menghadapi hari yang pasti datang itu. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.